Alright, Assalamualaikum semua. Okey. Hari ni sebenarnya saya nak buat video ni special untuk mencari seorang digital marketing untuk Opazul KL. Sebab apa? Sebab budak UPSI ni dia dah nak menamatkan riwayatnya. Dia nak menamatkan hikmatnya di Opazul sampai hari raya ni. So kita perlukan seorang digital marketing yang baru, yang boleh buat live, yang boleh buat video, yang boleh edit video, yang boleh post video dekat TikTok lah. Macam tu lah. So dekat area KL. Okay. So sebenarnya KL ni kan susah betul nak cari pekerja orang-orang orang-orang Malaysia, warga negara. Agak susah. Saya nak warga negara Malaysia sahaja. Tapi agak susah, saya tak tahulah. Mungkin sebab orang rasa kerja kedai makan ni diorang rasa macam penat ke apa, saya tak pasti. Diorang select sikit. Tapi apa yang penting, kita boleh janjikan gaji yang kita berikan setanding dengan orang-orang kerja yang di dalam mall. Gitu. Okay. So, siapa-siapa yang nak bekerja dekat area KL, kita sedang mencari dalam 2 orang digital marketing, seorang lagi nak cari tukang masak, ataupun kalau ada yang nak cuci pinggan pun boleh. Untuk cawangan hari pun pula kita sedang mencari seorang tukang masak. Lepas tu kita sedang mencari kalau boleh 2 orang lah, kena dapatkan 2 orang. Ataupun siapa-siapa yang nak kerja sebagai kru ke apa ke. Tapi kalau boleh kami nak lelaki lah. Tapi kalau tak ada lelaki, ada perempuan yang boleh kerja, yang boleh komit pun boleh. Tapi kami more tu lelaki lah, sebab lelaki boleh buat semua benda kan, kadang-kadang angkat benda berat ke apa kan. Saya lebih terbuka untuk mengambil pekerja lelaki. Okey. Sebab apa? Sebab ini kita nak standby untuk lepas raya lah. Untuk puasa ni insya-Allah pekerja kami pun masih cukup. Cuma kami perlu standby lah. Kalau boleh masuk awal, okey lah. Kalau nak masuk lepas raya pun boleh. So siapa-siapa yang nak kerja, boleh roger. Okey. Itu saja saya. Assalamualaikum. Bye.